Kini kisah Mamat lah YouTuber. Dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam. Reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Yeah. Assalamualaikum pipi semua. Okey, sekarang ni hari Rabu malam. Aku tengah nak buat rendang ayam. Okey, ni baru mula santan, daun limau, bahan-bahan lain dah campur. Ni cili kering blender. Lepas tu ayam dalam ni. Dan itu bahan-bahan yang dah dia campur lah. Yang dah blend, serai, bawang putih, halia, bawang kecil, bawang besar, semua. Ini dah naik dah bau dia. Sekarang ni kita bagi dia pecah minyak tu. Ini bagi dia pecah minyak dulu sekejap. Lepas tu baru sekejap lagi kita akan bubur cili kering. Okey, lagi kan kita buat cili kering. Right. Tahun lepas aku tak buat. Tahun ni family suruh buat balik. Pasal diorang nak air tangan aku kak. Kau rasa? Hello. Jangan tengok aku buat lala je ni making rendang, Mat. Making rendang. Okey, Mat. Tadi kuning kan. Sekarang ni dah warna merah. Kita dah campurkan dengan cili kering. So, warna dia dah mula naik warna macam ni. Kita kasih dia betul-betul pecah minyak. Kalau ikut kalau ikutkan petua arwah mak aku, minyak biar lebih. Ya, minyak biar lebih daripada bahan. Itu arwah mak aku dulu. Aku dulu bukan benci minyak banyak-banyak. Lepas tu kau kena lepas hujungnya bila arwah mak aku dah masak, minyak tu kena buang. Minyak-minyak yang banyak tu dia buang. Tak. Tapi masa masak tu memang minyak banyak. Aku dulu geram je. Dah tahu minyak buang, jangan buang minyak banyak-banyak. Tapi bila aku dah masak kan, okey, baru aku tahu kenapa dia kena minyak banyak. Tu dah menggelegak tu. So, aku kena perlahankan api dulu lah. Kita perlahankan api, cok. Perlahankan api, Mat. Perlahankan api. Okey. Okey, ini baru peringkat awal lagi. Ni kita buat peringkat awal. Sekejap lagi kita akan ke peringkat yang berikutnya. Ini kita bagi dulu pecah-pecah minyak. Ni sebenarnya dah nak pecah minyak ni. Pasal minyak tu dah mula cantik dah ni. Ni dah pecah minyak ni kalau ikutkan ni. Cantik dah ni. Okey. Cantik dah. Kita tunggu sekejap lagi Okey, ni aku dah campur bahan-bahan perisa, gula batu dah, gula Melaka, gula kabung, garam, lepas tu gula. Alright, cuma belum rasa lagi. Pasal aku rasa gula macam gula batu tu belum habis cair. Tu nampak tu. So gula batu tu belum habis cair. So aku nak bagi dia betul-betul cair, larut, baru boleh rasa. Baru boleh kita tahu, Mat, rasa dia macam mana. Tidak, kita tak tahu dia rasa dia macam mana. Kan kurang gula pergi tambah, rupanya manis. Derajat manis. Alright. Okey. Sekarang kita dah masuk ayam. Ini kita pakai ayam pencin, ayam tua. Dia panggil ayam pencin atau ayam tua. So ini kita kena start lah.
Main-main dulu, semua bahan dah. Kerisik, apa semua dah bubur. Nampak pekat kuah dia. Ya. Kuah rendang tu pekat gila. Tuh. Nampak. Okey, nampak kuah dia. Memang pekat gilanya kubat. Makan, nak makan bro. Buah pekat-pekat. Buah sedap. Last kali kan baru kita buat santan. Lepas tu taburkan daun limau dengan daun kunyit. Settle. So yang proses yang ni makan masa sikit lah. Lepas kita pakai ayam pencen. Okay. Okey. Alhamdulillah kita dah bubur santan apa semua. Ini proses tunggu siap. Namanya tunggu siap. Last kita nak pekatkan kuah. So ni kita kena pekatkan kuah dia. Kuah ni terlampau apa? Berasa campur santan tadi. So dia jadi cair. Jadi kita nak kena pekatkan. Kalau tidak tak jadi. Ada santan 2 kilo kan. Santan paket. Tapi dia punya cair dia. So makan masa. Tapi tak apalah pasal ayam ni pun ayam pencen. So, ayam pencen ni dia lambat sikit masak. Jadi ngam lah. Sesuai lah, cantik lah. Okey. Okey, alhamdulillah. Sekarang dah kuah dekat. Aku santan tadi dah masa mat. Kerja aku gaul je ni. Cuma ayam ni je. Kena betul-betul pastikan dia betul tumpuk. So tinggal nak bubur daun kunyit, daun limau. Siap dah. Selesai dah. Ini dapat pekat sikit lagi ni, cantik ni. Ini pekat dah ni. Ini kena dengan nasi putih je mat. Tak payah kuah. Tak payah ni lah, nasi putih je mat. Angkat. Hai. Kalau dari segi tengok ayam ni belum lagi. Nampak? Belum lagi. Kita biar kejap. Biar ni. Okey. Oh, akhirnya nampak tu daun limau. Lepas tu ada nampak tu daun kunyit. Daun kunyit tu. Siap sudah. Cantik rendang ayam pencen. Masak berjam mat. Kau tengok tadi, kalau tadi kau perasan yang masuk lepas santan tu cair sangat kuah dia, sangat cair. Itu makan masa nak mekat dia nampak ni. Kan bila dia dah tu nampak dia pekat. Pekat mat. Layan mat. Alhamdulillah siap dah kita punya rendang ayam untuk tahun 2026. Okey. Sampai sini dulu video kita. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber ucapkan terima